Hai, minum petang apa tu? Kalau tak ada idea, jom kita buat roti jala. Roti jala ni banyak jenis. Ada dengan kuah durian, kuah manis, sardin. Yang saya nak buat ni dengan kari ayam. Syahdu mat. Okey, mula-mula kita potong dulu bawang lah. Nak guna bawang besar boleh, nak guna bawang merah pun boleh. Kita potong dia nipis-nipis. Ni pun kita akan guna untuk menumis. Potong juga 4 ulas bawang putih. Pun nipis-nipis juga. Jangan tebal sangat. Nanti tak garing, tak sedap. Bawang putih ni dia menambahkan lemak-lemak lagi dekat kari ayam kita tu nanti. Potong 2 inci halia nipis-nipis. Kemudian potong dia bentuk mancis panjang-panjang macam gitu. Senanglah sikit kita nak tumis. Kalau dia garing nanti dia keluar dia punya aroma. Menangkap. Dan kemudian potong 2 biji kentang dadu-dadu. Jangan main dadu. Tu dekat Genting Highland. Baik, kita potong dia macam gini pun boleh. Nak cantik, nak sedap, boleh tambah sedikit carrot. Potonglah bentuk wedges macam tu. Dan kemudian kita potong ayam dalam bentuk kecil-kecil sikit lah. Jangan besar sangat. Nanti cepat habis. Masukkan 5 sudu minyak kelapa rasaku ke dalam periuk. Kemudian kita nyalakan api. Api dah agak panas. Kita masukkan kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan bunga cengkeh. Sampai betul-betul dia naik bau lah. 4 sekawan pun dah naik bau wangi. Dan kemudian kita masukkan halia. Jangan lupa bawang putih pun masuk juga. Dah cantik dah macam tu. Kita masukkan juga bawang merah yang telah kita hiris-hiris tadi. Bau dia memang sedap. Bancuhkan 3 sudu serbuk rempah kari ayam dengan sedikit air. Dan kemudian kita tuang ke dalam periuk. Kacau sampai betul-betul rempah tu naik bau. Dan kemudian kita tambahkan sedikit air untuk kuah dia. Dan kemudian kita masukkan daun kari, kentang yang telah dipotong dadu tadi. Jangan lupa carrot bentuk wedges tu pun kena bubuh sekali. Nama pun kari ayam. Kenalah masuk ayam. Saya guna setengah ekor dah cukup lah. Bukan ramai nak makan pun. Nak cepat masak, kenalah tutup sekejap. Dah mendidih macam itu, bolehlah tambah 3 sudu garam. Dan juga 3 sudu gula untuk penambah rasa. Kalau tak, tawar kari ni. Nak rasa masam-masam sikit, boleh tambahkan sedikit jus asam jawa. Jangan banyak, 3 sudu dah cukup. Masukkan krim kelapa rasaku. 1 kotak kecil dah cukup lah. Ni untuk menambahkan lemak-lemak dia. Nak rasa mengancam lagi, jangan lupa tambahkan sedikit kerisik kelapa rasaku. 3 sudu dah cukup. Nak cepat masak, tutup periuk tu. Lagi senang. Jom kita buat adunan untuk roti jala pula. Masukkan 3 cawan tepung gandum ke dalam blender. Dan kemudian tambahkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Untuk pewarna dia kita gunakan serbuk kunyit. Nak gebu-gebu sikit, boleh tambahkan sebiji telur ayam. Dan kemudian kita masukkan 500 ml air. Jangan banyak sangat, nanti cair pula adunan tu. Nak rasa lemak lagi, boleh tambahkan ni dia sedikit santan kelapa rasaku. Tengok apa lagi, kisarlah sampai adunan tu sebati. Ni dia jiran punya blender. Ni dia adunan pun dah siap. Boleh masukkan ke dalam botol acuan roti jala. Dan kemudian kita laplah sedikit kuali lepeh tu. Apa lagi, dah boleh menjala dah roti jala. Pandai abang kita buat. Cantik susunan dia tu. Bahagian bawah pun dah masak. Kita terbalikkan. Sekejap je. Dan kemudian kita boleh angkat, lipat dan gulung comel-comel gitu. Roti jala berada ni memang cantik. Lepas tu kita hidangkanlah dengan kari ayam kita buat tadi tu. Memang minum petang yang cukup syahdu mat. Jangan tengok saja, kenalah cuba.